Sana. Selama awak berada di terminal saya beradab. Korang, jangan kita beradab. Pakai sopan, duduk sopan, jangan bercakap ketika orang tengah memberi performance kat depan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kiri atas kanan. Pusing. Kanan atas kiri, pusing. Kiri atas kanan, pusing. Kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Okey. Kanan. Tadi saya nak awak pastikan betul-betul mana tangan kanan. Angkat tangan kanan. Yes. Tangan kanan. Ada yang tak tahu tangan kanan di mana? Awak letak di atas tangan kanan. Dekat dalam lubang yang sama. Masuk balik ke dalam lubang yang sama. Yang kami dan jangan terlalu ketat kerana nanti akan menyebabkan awak punya perjalanan darah tu menyebabkan awak punya bau dan hitam. Jadi kalau boleh ikat dalam keadaan yang sederhana. Okey, siapa yang tak boleh nak ikat, angkat tangan, nanti awak ikat ataupun awak angkat tangan nanti facial akan datang boleh ikat kan. Jam mata baru boleh ikat. Jam mata letak yang
Apa ni? Ada pokok. Apa tu? Jaga kantuk. Dia jauh sikit. Siapa yang sekeliling gua? Aku sebelah aku. Siapa sebelah aku? Kau dayang kan? Ha? Kau dayang kan? Dayang. Hantu. Biar. Apa ini semua dunia? Mana Airin dah hilang? Mana ada Ustaz? Ni Umat Ukai. Ya asal jauh sangat dia letak ni. Janganlah jauh-jauh pula aku nak video. Unsur 3. Okey. Si baik. Si baik ngam-ngam ngam kan? Ganggu muzik dia. Unsur 5.
Yang kedua, penduduk berbulu. Ini kita panggil pokok penduduk. Di Mama ni kan? Biasa ni. Golong. Biasa. Sebelum kita dia. Apa ada tu? Tak jadi kan? Tak jadi kan? Jadi tu. Betul lah tu. Betul. Orang lain tu dia pucat je. Bagus, tanya masuk dapur rupanya kau. RM362. Oh, jadi RM362. Bawah RM310. Okey. Alhamdulillah nampaknya awak berlangsung memahami kaedah menggunakan kompres oratory. Apa lagi kegunaan yang selain yang kita sekali masa masuk sel
Wow. Jam berapa? Sampai dalam dua. Awak jam berapa? Jam berapa? Sekarang ni kecederaan berlaku dekat dahi. Okey, kenapa kita buat balikan sini? Supaya dia nampak lebih kemas. Kedua, dia boleh menutup kecederaan tu supaya tidak berlaku pendarahan. Faham tak faham? Faham. Boleh ke tak boleh? Ini patah ke ni? Itu bukan patah.
lelaki di bahagian pergelangan sini ke bawah ni kaki awak. Tak ada mana nak dia patah balik. Yang lebih langkah patah balik. Dia lagi. Sampai ke sini lebih kurang 100 langkah sampai sini. Lebih kurang 1 langkah. Dini juga boleh harap. Laki semua sama. Okay, one. Cikgu Yana. 1, 2, 3. SK, 9